Buka cerita Sungai Semantan dari Sungai Pahang, Kuala Semantan sampai Semantan di Rauk pasti kaya dengan sejarah. Itu komen short baik berdasarkan Google Maps ni. Sungai Semantan ini ialah hasil bertemu dua kuala, iaitu Sungai Bentong dan juga Sungai Kelau dari Rauk. Macam Sungai Pahang kan pula, pertemuan kuala dua sungai juga, iaitu Sungai Jelai dari Lipis dan Sungai Tembeleng dari Jerantut. Dari gabungan itu terbentuklah Sungai Pahang. Berbalik ke cerita Sungai Semantan tadi, pertemuan Sungai Bentong dan Sungai Kelau ni berlaku dekat dengan Kampung Lengkong lebih kurang. Okey, ini Sungai Semantan. Sungai Semantan ni dia terbentuk dari dua sungai. Ini Sungai Bentong. Ini Sungai Bentong lah, nama dia Sungai Bentong dari daerah Bentong, dan ini Sungai Kelau dari Rauk. Dua sungai ni dia membentuk Sungai Semantan. Ini aliran Sungai Semantan ni. Aliran Sungai Semantan dia pergi ke daerah Temeloh lah. Kalau kita tengok sini, panjanglah perjalanan dia. Kita cek nanti berapa kilometer dia. Kita kecilkan sikit untuk cepat sampai lah. Sampai ke sini. Kalau kita nak tengok besar sekali, ini Mempatih. Okey, Mempatih dia lalu Mempatih tu lancang kita kecil lagi. Jadi kalau kita nak tengok laluan dia ni, tengok. Ni Sungai Semantan ni. Kita sekarang ni Sungai Semantan ni nak menuju ke Sungai Pahang. Okey, ini sini terus lagi kita terus lagi. Ini perjalanan ke Kuala Semantan di Temeloh. Dia ada yang berdekat dengan jalan raya utama. Okey, ini dah dekat, ini dah sampai Mentakap. Ini Sungai Semantan, dia dah sampai ke ini dah Mentakap ni. Mentakap. Okey, ni Sungai Semantan. Dia berlekok-lekok berliku-liku ini dekat nak sampai ke Kuala Semantan Terus sampai sini di corner lagi Dia belok lagi. Okey, belok lagi, ya Allah, dia punya kelipat corner macam siku. Allahu Akbar. Okey, Sungai Semantan ni dah dekat ni. Ini Kuala Semantan. Kalau kita tengok sini, ini Sungai Semantan tu dia akan bertemu lah dengan lubuk lah. Okey, besar tu Sungai Semantan. Ini sudah sampai Kuala Semantan. Ini Jambatan Kampung Bangga Tanjung. Okey, akhirnya dia keluar ke Kuala Semantan. Keluar ke Kuala Semantan ni, dia keluar ke Sungai Pahang. Ini di Sungai Pahang ni dia mengalir ke Pekan. Okey, itu cerita Sungai Semantan.